Pernah tak jadi macam ni? Harga emas tak naik mendadak pun, tapi jongkong emas tiba-tiba susah nak beli. Siap beratur, harga naik, stok habis. Kenapa jadi macam tu? Sebenarnya, fenomena rebut emas ni bukan sebab emas tiba-tiba jadi lebih bernilai. Selalunya, sebab keyakinan menurun, ketakutan meningkat dan bekalan fizikal tak cukup cepat nak ikut permintaan. Bila berlaku krisis kewangan, perang, masalah bank atau inflasi tinggi, ramai orang mula cari sesuatu yang rasa lebih selamat. Masa ni, emas selalunya jadi pilihan pertama. Yang ramai orang beli sebenarnya ialah emas fizikal, jongkong dan shilling emas. Tapi, proses buat emas perlukan masa. Kena tapis, cetak, bungkus, hantar dan simpan. Bila permintaan meletup, stok cepat habis. Lagi satu, bila orang nampak orang lain beratur atau dengar stok dah hampir habis, lebih ramai akan terus beli. Akhirnya, berlaku kesan domino. Semakin ramai beli, semakin susah nak dapat. Ada masa, institusi kewangan pun perlukan emas untuk penghantaran, kontrak atau lindung nilai. Bila semua pihak cari emas serentak, bekalan jadi lebih ketat. Jadi sebenarnya, rebut emas bukan sebab emas berubah, tapi sebab bila dunia jadi tak menentu, ramai orang tiba-tiba mahukan benda yang sama pada masa yang sama. Ada emas, nak pajak, datang Ponzon je. Servis tip-top, harga tinggi, faedah fleksibel, bayar pun boleh online. Mudah je. Follow kami untuk lebih info pasal emas.